Alright, sampailah di lubang yang mengerikan. Sebab apa? Bukan sebab tak ada rumah janda. Sebab indeks 1 guys. Lubang nombor 7, Par 5, indeks 1,522. Lubang ni memang mencabar, dengan landing area yang mencabar. Sebelah kiri OB, sebelah kanan ada bagi track, ada pokok-pokok. So kita akan dogleg to the left sikit. So kalau main draw pun okey. So target kita adalah bumbung rumah sebelah depan ni, dekat pokok-pokok warna kuning. So saya try main sebaik mungkin untuk dapatkan paling tidak pun par di lubang ini guys. Kita start dengan tee off yang baik dulu. Kita cuba sebaik mungkin Come on, one good shot. Mana-mana satu, bola terbang seperti bidadari. Alright, one good shot. Mana-mana satu. Manis, ikut arahan. Okey, selamat. Alright guys, pemandangan daripada tengah fairway. Sebelah kanan sana, tee box tadi, sebelah kanan ada pokok-pokok, trail luas sebenarnya. Sebelah kiri nampak ada bunker satu. Sebelah sini OB guys. Nampak ada rumah-rumah tepi ni. Selepas kiri bagi track tu, masuk bagi track dah OB So kita tengok boleh tak saya buat landing area dengan baik. Saya dah landingkan bola dengan baik untuk second shot saya. Green dah mula nampak di atas bukit tu. Tapi sebelum naik bukit, kita kena turun bukit dulu. Alright. Ok guys, second shot saya. Depan saya ni ada longkang sebenarnya, lebih kurang 120. Saya attack straight to the pin down slope, patut uphill balik. Sebaik mungkin saya tee off supaya pukul dengan baik. 3 wood, setenangnya mungkin untuk dapatkan di tengah-tengah fairway guys. Come on, one good shot. Mana-mana satu. Yes. Sedap, manis. Center fairway. Ini dia slope guys. Slope, ada longkang batu, ada bagi track. Di sana adalah fairway dan juga green. Okay, pukulan ketiga lebih kurang 129 uphill. Sebelah kanan green ada bunker, sebelah kiri pun ada bunker. Pin di belakang Jadi saya main 1-3, saya gunakan 9 iron. Saya harap pukulan ketiga ini juga sempurna guys. Sempurna, mana-mana satu, landing baik-baik atas green, dekat-dekat dengan pin. Come on baby. Feelkan dulu. One good shot. Mana-mana satu. Sedap. Kiri pin. Okay, on. Alright guys, putting uphill jadi turun sikit. Oh, turun body putt yang jauh. Saya rasa 20 kaki ada. Lebih sikit lah. Tengok boleh tak saya cuba dapat birdie, atau paling tidak pun par lah. Oh, dia down slope. Down slope kan down slope, dia turun sikit. Down slope saya ambil 3/4 pun saya rasa okey. Tapi dia ada sikit naik dulu, baru dia turun sebelah kiri Alright, one good putt. Ni kalau masuk 20 kaki ni, hui, manis sangat ni. Kalah manis janda ni. Okay, one good putt. Yes. Mana-mana satu. Come on. Come on. Come on baby. Come on baby. Inul. Wah, dia marah lah. Aduh. Kena tiang Aduh, okey lah. Taklah, kita terima lah. Okey. Betul, down slope. Sedap. Manis-manis.